Nanti orang marah beria lama. Dia kata beria cakap pasal beria. Dah tiba masanya undur diri. Ini acah-acah bukan belum lagi lah. Kita tak tahu result dia kan. Kesian kat Mr. Bean. Kenapa pula? Itu penat seorang daripada kita punya kreatif director terpaksa buat video macam tu. Anak aku peminat setia Mr. Bean. Kartun ke betul-betul? Masa dia kecil dulu dua-dua lah. Tapi sekarang dia dah besar, dia dah tak minat Mr. Bean. Mak bapak dia pula tengok Mr. Bean. Yang ini memang beria lah. Kalau mungkin sudah tiba masanya beri janganlah beri bayangan. Kalau nak berundur, dia kena berundur betul kan. Dia cut memberi bayangan untuk letak jawatan ke apa ni, kad tu hanya boleh dipakai 1-2 kali je. Sebab kalau kali pertama tak jadi, kali kedua sebut lagi tak buat juga, memang orang takkan ambil serius sampai bila-bila lah. Cuma yalah kepada Dr. Akmal Yes. ini soal cara dia semua itu kita ada pandangan masing-masing lah. Itu terpulang kepada rakyat lah. Saya pun ada cara saya, ada orang suka, ada orang tak suka kan. Tapi kalau dia pada umur dia lah, dia sekarang umur berapa? 38 kan. Kalau dia betul-betul yakin bahawa agenda yang dibawa itu, iaitu penyatuan Melayu, itulah nadi politik dia dan itulah sumbangan yang dia nak bagi kepada negara, dan dia sepatutnya memang kekal dengan prinsip itulah. Dan kalau dia kekal dengan prinsip itu kepercayaan dia, nadi politik dia bahawa Melayu ini mesti disatukan di dalam satu kelompok supaya bila undi Melayu tidak pecah, maka Melayu boleh kembali kepada zaman UMNO dahulu yang menguasai 80-90% kerusi. Kalau itu yang